dah ni. Setakat mana dan setakat mana dan. Satu, adakah gugur juga dosa dari wuduk orang yang berhaid? Adakah gugur juga dosa dari wuduk orang yang berhaid? Jadi satu masalahnya dari satu sudut lah kalau kita tengok, apa maknanya wuduk orang berhaid? Orang dari sekali tengoklah, dari satu sudut kita tengok apa maknanya kita kata wuduk untuk orang yang berhaid. Jadi tidak nak sembahyang ke apa kan? Jadi tidak nak sembahyang ke apa? Kalau dia ada sembahyang boleh tak boleh sembahyang. Kita kata begitu. Tapi dalam masalah ni sebenarnya dulu kita ada bicara sebenarnya, ada bicara, dia masih lagi ada khilaf ulama. Hak soal tak boleh sembahyang tu suku untuk buat benda-benda lain. Untuk buat benda-benda lain. Misalnya orang nak tidur tengah malam kan dia berwuduk juga. Selepas berjunub dia tidak mandi junub, mandi wajib. Kita kata dia ambil air sembahyang saja, padahal tak boleh sembahyang. Kan? Mana tidak semesti kalau tak boleh sembahyang dia wuduk tidak boleh diambil. Itu dalil-dalilnya bagi ulama yang mengatakan boleh. Jadi kalau orang yang kata boleh tu kan dia termasuk dalam tu juga, dan gugur jugalah. Itu maksudnya ni yang saya rasa ni. Ada rasa ni maksud dia tu. Bukan maksud dah tak boleh sembahyang wuduk anggap dia. Bukan masalah tu, masalah hak lain-lain. Hak lain-lain. Maka dia terbagi kepada dua lah. Ada yang kata tak ada lah. Ada yang kata ada lagi untuk benda-benda lain, untuk takhfif hadas. Misalnya kita kata selepas berjunub dia kena mandi wajib lah. Kalau nak mayat dia tak mandi, dia nak tidur, hak sunnah nabinya dia ambil air mayat. Dia ajar kita ambil air sembahyang. Jadi kita kata ambil air sembahyang agama dia dah kita tidak suci sepenuhnya. Kita tak boleh sembahyang kalau ambil air sembahyang pun tak mandi lagi. Dia air sembahyang tu untuk takhfif, orang panggil, untuk meringankan hadas, meringankan. Dia meringankan ini. Misalnya gini, kita kata kita buang air besar, kira-kiranya kita tak puas hati lagi kalau kita tak basuh kan. Kalau kita guna tisu saja, puas hati ke? Cuci ke rasanya? Tak kan? Tapi dia kurang sikit. Itu orang panggil meringankan. Meringankan najis, meringankan hadas. Dan untuk maksud-maksud yang lain dia bolehlah. Kalau ambil kirah tu, bila dia ambil air sembahyang bolehlah jadi gugur jugalah, termasuk dalam umum tu.